Macam dia belajar payung yang gila tu, you rasa usaha dia kata dia dah 4 tahun tak rehat kan. So benda-benda macam tu. Tapi mereka, orang macam ni tu enjoy tak? Dia enjoy. You takkan nampak saya dengan husband macam tiba nangis, sedih, tak ada. Kita memang bersyukur dan memang betul-betul work hard dengan rezeki yang kita ada, boleh bekerja dengan kesihatan yang kami ada ni. Okay? Alright, so go next. So ni nampak saya highlight kat enjoy buat kerja gila. So buat kerja gila ni, sebenarnya saya belajar buat kerja gila ni daripada zaman saya study. So daripada zaman study lagi memang nak score pointer bagus ke apa kan, kita kena pilih lah nak belajar macam mana kan, kerja lecturer semualah. So bila buat takaful, saya rasa saya gunakan konsep yang sama je yang daripada zaman saya study tu ke dalam bisnes takaful ni. So nak kata pandai tak pandai tau, memang tak pandai, network semua memang tak ada. Cuma saya percaya kalau kau ni memang work hard, kau nak dapat luck tuah tu kan, ada dalam orang yang rajin. Kalau rajin pun tak ada, memang luck pun tak akan datang. Percaya tak kat saya? Luck takkan datang. Okay, macam hari ni pun saya dijemputlah beberapa orang konsultan yang saya sayangi. Ada 3 orang datang kan. Ada yang dah 10 tahun kan kakak. Dan juga ada Yuan saya ajak juga. Orang-orang yang macam ni, yang kita kata macam ni lah, Allah hantar. Saya recruit kan random je kan. Tapi Allah akan hantar orang yang dia mau bekerjasama dengan kita tanpa kita suruh. Saya rasa leaders mesti faham lah benda ni. MTIC kan, most trusted inner circle. Orang yang memang you berdehem pun orang willing untuk datang. Memang sangat baik lah. Tadi pun saya tanya, Hani balik macam mana nak hantar-hantarkan ke? Sebab nak ambil anak semua ada tak apa. Memang jenis yang willing bersama dengan kita lah, berjuang bersama-sama dalam takaful ni. Okay? So back to buat kerja gila ni saya just share masa saya pregnant kan si kembar. Dah 6 bulan kot saya dah tak larat berjalan. Sebab saya pun taklah tinggi sangat kan. Jadi perut terlalu besar. Sebab baby saya ni dia size dia sama dengan baby single. Diorang lahir pun 3 kilo, memang besar. Tu pun dah tak cukup bulan. Jadi nak pergi appointment, ibu-ibu semua faham lah kan. Nak pergi appointment memang susah. Macam, ya Allah, tak angkat tu kan. Dah pakai sepeter perut semua memang susah. Tapi mengenangkan, ya aku nak kerja Star Club ni kan. Takkan husband saya kata, cuti setahun lah. Sebab Dr. Fauziah kata tak payah dah buat takaful ni, nanti takut keguguran sebab high risk kan. Tapi saya punya perangai pula, saya tak suka bagi benda negatif dekat dia. Sebab nanti dia risau, dia akan cakap saya tak payah buat takaful. So saya takkan share benda tu. So saya kata kat dia, saya nak wheelchair, belikan saya wheelchair, tolak saya lah pergi appointment. Dan selalu ni memang close. Sebab prospek ingat kita cacat. Dia kata kesiannya. Saya masuk ulang alik KLCC, closekan engineer lah apa kan. Memang orang kesian gitu. Memang orang kesian cakap, what happened to you? Okay tak nak? Kalau jumpa Mak Salih lagi lah, diorang daripada gentleman dan tolong lah. Tak boleh lah pegang kan. Tapi Alhamdulillah memang udah close lah. Next slide. Kan? So dapat kerja gila kan? Dapat dari result gila. Merasalah untuk jadi top 10 takaful consultant nationwide. Maksudnya je lah. Merasa dalam capacity kerja 6 bulan saja. Sebab sebelum tu alahan lah apalah kan, kita honeymoon, production pun honeymoon kan. Marah sebenarnya AG masa tu. So kita, yang penting kita tahu bila waktu kita nak serius buat takaful tu. Kan? Faham kan? Kadang setengah orang pindah rumah, bagi alasan pindah rumah tak sempat lah. Saya pun pindah rumah, tapi kita tahu bila yang okay dah that's it. Aku dah kena fokus takaful dah melampau sangat dah ni. Faham Okay, so ni antara kenangan lah. Okay, so next. Okay, ni apa? Ni saya just share lah pada semua kan. Sebab saya pun recruit ramai ladies. Kadang-kadang cabaran lah kan kita dengan anaknya, nak menyusu lagi kan, semua kan. Tapi apa yang saya kata, benda ni perjuangan lah. Perjuangan. Saya rasa ramai dah kahwin kan, ibu-ibu semua kan. So, kita sebenarnya sangat kuat tau tak? Kita sangat kuat. Kita boleh manage masa kita, boleh manage mental kita. Janji circle tu kena betul. Faham tak? Circle sangat penting lah untuk you nak menjayakan diri you pun sebagai seorang ibu. So, time management lah. Dan kalau tanya saya dalam bab menjadi seorang ibu ni, apa yang saya korbankan adalah memang saya ambil maid lah. Maid. Ada orang yang mungkin macam, senang lah ambil maid kan. Maid saya sekarang yang ada kat rumah tu adalah maid yang ke-10. Tahu tak, bukan senang. Ada setengah orang dah ada maid 2-3 dah give up kan. Sebab ialah nak dapat keserasian kan. Tapi pada saya,
Macam you recruit lah, tak semua akan stay betul tak? So mate ni pun akhirnya you akan jumpa yang okey. Ada macam tu. Tapi sebab kalau tak ada mate, saya tak boleh kerja. Ini contoh lah. So inilah dia contoh anak-anak dia. Sebab saya pun berniat untuk jadi seorang ibu yang terbaik juga untuk anak-anak saya. Okay, so next. So the way you do anything is the way you do everything. Kalau dalam sekecil-kecil benda pun kita nak make sure kita berjaya, dalam semua benda pun kita nak ada kejayaan tu. Tak kira lah sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang lelaki. Kan? Dulu saya selalu cakap ke diri saya tau, masa tu baru naik pangkat. Kawan-kawan saya laju sebab orang ada recruit ejen-ejen yang boleh buat MDRT. Saya memang tak ada. So saya fikir apa tau, saya letakkan satu falsafah, tak apalah, akulah kura-kura yang slow tu. Tahu tak, saya fikir, saya banyak suka macam, ada setengah orang suka negatifkan diri, saya suka positifkan diri. Tak apalah, akulah kura-kura yang slow tu dalam perlombaan tu kan. Yang kawan-kawan saya ni semua anak lah, tak apa. Tapi aku takkan stop. Memang saya perasan kawan-kawan saya yang laju ni kadang-kadang dia ada stop pergi, dia ada stop lah, dia tak fokus sekejap. Daripada saya, no, aku takkan stop. So akhirnya, kita kena potong juga lah anak tu. Faham tak? So sebab tu, it's okay kalau kita ni kura-kura yang slow tu hari ni, tapi jangan stop, itu saja. Baik, see where recruitment Okay, so next. Jaga sehari 3 ke 5 sharing, satu hari fight close 1 case. Ni one day 1 case lah. Ni apa yang saya buat dulu zaman saya ejen. So walaupun tinggal 6 bulan ke 4 bulan ke, pada saya masa tetap cukup. Asalkan kau jaga benda ni. Betul kau nak luck kan, dapat orang lebih besar apa semua kan. So kena buat banyak lah. Luck tu memang ada. Saya jaga bos kadang-kadang, jaga bos kan. Stay sampai last lah pregnant. Lepas tu memang saya bagi tahu you all memang ada Allah hantar orang serah diri. Memang ada, tapi you kena stay sampai last. Memang ramai saya close yang tiba datang serah diri, nak ambil 500, nak ambil 1000 lah, apa dia kekal je benda tu. Tapi itulah, betul. Kena jagalah untuk jumpa orang ni Okay, so next. Ni contoh lah masa rajin ni approach orang. Okay, so next. Okay, so dari segi mindset agent, okay, kita fikir kita nak besarkan customer base saja. Ini memang mindset saya. Saya bukan seorang yang complicated. Saya tak suka benda yang complicated. Saya tak suka benda yang susah. Apa benda pun saya suka summarize kan. Saya suka simple lah. Kan? Contoh nak kerja start club, contohnya nak kerja jadi MDRT ke apa ke, saya tahu okay, one day one case, berapa RM dah. Saya tak nak benda penting, nak hafal formula semua, tak suka. So zaman agent saya fikir ni je. Ni memang mindset saya lah. Memang pantang nampak nombor, nak call, approach untuk sale. So next, masa jadi leader pula, mindset kita adalah pantang nampak orang bagus. Memang saya malu, tapi kalau saya tengok orang ni, aku boleh recruit ni. Memang dia akan jadi kawan saya. Ataupun husband saya dia approach dulu sebelum saya approach. Sebab dua-dua pun gila tengok orang bagus. Kita nak kawan dengan orang tu. Okay, contoh kita nampak Cik Zuhaimi tengah jalan, saya tak kenal ni. Saya akan cuba nak berkawan dengan dia sebab nak recruit orang macam ni. Yang engineer dan sebagainya, memang kita nak kawan lah macam tu. Okay, sebab kita nak recruit dia, bawa masuk orang yang bagus ke dalam agensi kita. Okay, so next. Okay, so mindset bila dah jadi leader ni, memang kita kena ada satu mindset one day, one BOP. Satu hari, busuk-busuk pun mesti ada satu BOP sharing lah. Mesti. Compulsory, tak boleh tak buat. Kalau tak buat, kalau tak ada hari tu, esok kena ganti. Sama je macam sale. Okay, next. Proses yang panjang lah. Okay. Untuk merekrut, okay, you all nak belajar tak tentang merekrut ni? Nah, adakah merekrut tu hanya orang yang nak jadi leader je baru merekrut? Ke ejen daripada awal pun merekrut juga? Kena. Okay, jangan rekrut hanya sebab leader suruh. Rekrut sebab untuk kebaikan diri kita balik. Bila you ada orang yang you rekrut, walaupun you tak pernah jadi leader, dengan automatik you punya dari segi disiplin masa, dari segi pengurusan kehidupan seharian you lah sebagai ejen akan jadi 10 kali ganda lagi baik. Kalau you tak rekrut dia lain. Sebab kalau tiba rasa nak malas ke apa ke, memang boleh je. Tapi sebab you ada ejen, so you kena tunjukkan satu contoh yang baik. Okay? Alright, so untuk recruitment ni, merupakan proses yang panjang. BOP yang kita open setiap hari adalah benih. Bukan semua terus nak join jadi ejen. Sebab tu, kena start tabur benih daripada seawal-awal baru join jadi ejen tu. Sebab saya sendiri pun daripada dulu,
memang good follower lah. Tak pernah lah persoalkan kat leader kenapa nak kena recruit. Saya jenis ikut je. So habis je presentation sale, close ke tak close ke saya akan cakap, apa ni Puan, saya punya agensi ada buat recruitment. Okay, Puan nak tak saya setkan ini jumpa dengan leader saya untuk dia share. Tu skrip awal saya lah. Saya terkesan sebab ada klien-klien saya yang merupakan kawan-kawan saya, dia join group lain. Sigma group lah, tak tahu kalau South ada kan. Ada, kawan saya ramai juga masa sekolah dulu. Diorang join group lain, so saya rasa macam dah bodohnya aku, kenapa aku tak recruit kan. So that's why kita kena make sure lah benda tu. Okay, so keep sharing. Next, bila dah start dapat momentum, kita dah boleh sampai ke satu fasa one day one TBE. Maknanya you dapat orang yang boleh say yes untuk ambil exam TBE tu sehari seorang. Kalau ada yang fahamlah benda ni kan. Sebab ni adalah kita punya indikator macam mana kita nak buat supaya hari-hari boleh ada orang coded dengan kita. Okay, so next, bagaimana kami merekrut. Okay, so saya nak share sikit lah bagaimana saya merekrut. Tapi kan, kalau nak ikutkan, memang tak cukup masa tau. Jadi, apa juga soalan kalau ada especially yang memang dahagakan sangat nak merekrut ni kan. Sebab saya rasa proses rekrut ni memang berlaku daripada saya join first year jadi agent. So hari ni saya dah 13 tahun jadi agent. Okay, so dia tak boleh nak disummariskan dalam tempoh masa yang singkat ni. Jadi sini, tapi ni cara saya lah dan husband saya share lah Okay, so next slide. Semua bermula dengan mindset. Okay, kalau nak recruit ni, dia memang kena ada mindset nak menjayakan recruit tu dulu. Sebab hari tu saya ada sharing dekat grup Kuantan. So memang ada dekat geng Kuantan yang sampai hari ni untuk follow up lah, bagi tahu tak jadi pun buat cara macam Kak Hani buat, tak jadi pun cara yang macam you buat. Memang sebab apa yang saya kongsikan ni adalah saya dah kompreskan. Kan? Saya tak dapat nak cerita semua daripada awal. Tapi apa yang agent ataupun leader tu buat betul. Memang awal-awal tu you kena rasa dulu part yang tak jadi tu. Okay? So nak sangat-sangat jayakan recruitment ni lah. So bila kita ada mindset kita nak sangat-sangat recruitment kita ni menjadi, barulah kita akan ada satu mindset yang dari segi willingness ke, dia akan auto datang. Tak perlu nak disuruh dari segi nak merekrut tu. Kita memang nak jayakan recruitment. Okay, nanti saya tunjuk saya punya VP Ramadan last year. Sebab normally bulan Ramadan lah bulan yang saya dan husband memang kerja paling kuat lah masa tu. Okay, so next. Jadi saya tak berkira wang, masa, tenaga, terus belajar dari yang proven sukses, recruit, belajar dan terus buat lah. Of course saya ada mentor, okay, yang dia coach saya 1 tahun sekali je. Masa saya belajar dengan dia, dia ajar macam ilmu lah, semua tak edit.